Filem ini akan ditayangkan di pawagam seluruh negara 2 Julai 2026. Ini adalah kisah adaptasi daripada perjuangan para Laksamana Melayu, Hang Tuah, para Hang Jebat, Hang Lekeh, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Hang siapa? Ada satu lagi. Hang siapa? Dibarisi pelakon muda yang berbakat dan penting dijangka meletupkan filem ini adalah kemunculan The Sanusi dalam filem ini. Dalam beberapa babak saja. Itu pun nak bersiap bukan bini lama. Saya baru tahu. Rupanya nak buat filem ni susah. Sukar. Nak bersiap tu lama. Keluar dalam filem sikit je. Hadirin sekalian, adalah diharapkan melalui filem ini akan terus memartabatkan seni budaya Melayu, terutamanya seni silat, senjata, seni mempertahankan diri orang-orang Melayu. Kita harap generasi muda dapat mempelajari sejarah, budaya, peradaban kaum yang telah lama ada di negeri ini, Melayu, India, Cina dan lain-lain. Kita dapat hidup bersatu hati, bersatu padu dan tidak merosakkan perpaduan kita dengan sentimen-sentimen yang boleh membawa perpecahan. Tuan-tuan sekalian, saya pun tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Kena tonton filem ni dulu baru kita boleh cerita panjang. Filem ni akan ditayangkan 2 Julai 2026. Tuan-tuan simpan tarikh tu. Kita sekali lagi datang ke pawagam. Saya pun hari ni bini-bini saya nak ikut, ingatkan nak tengok wayang. Pakat main nak tengok wayang. Tak apalah, kita main lenyang no. Kita akan tonton filem ni pada 2 Julai insya-Allah. Nak tengok pergerakan, sikit pergerakan persilatan. Saya belajar silat gayung dululah waktu masih lincah. Tapi bila badan dah berat macam ni, nak pergerakan agak terhad, seni pun dah hilang. Tapi insya-Allah kalau diulang balik, kita akan dapat balik rentak tu. Ada satu pantun jugalah. Tanjak bukan sebarang tanjak, keris bukan sebarang keris. Melayu bukan sebarang Melayu. Tanjak dan keris adalah kedaulatan orang Melayu. Takkan Melayu hilang di dunia. Macam syair itu. Tuan-tuan sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis perasmian poster dan teaser filem The Al-Keris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.